Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas STK Channel sempena Bengkel Pidato Apresiasi Generasi Madani Tingkat PDD Tanah Merah bagi tahun 2026. Saya Nur Syazah Binti Sharman dari Sekolah Untuk Dunia. Bengkel ini juga memberi peluang kepada para peserta untuk mengasah bakat kepimpinan, memperkaya kemahiran berbahasa yang menghayati nilai-nilai murni yang selaras dengan aspirasi generasi madani. Untuk mengetahui perjalanan bengkel dengan lebih lanjut, teruskan bersama wartawan cilik kita, Nur Aini Hafizah. Saya Nur Aini Hafizah melaporkan secara langsung dari Bengkel Pidato Apresiasi Generasi Madani peringkat PPD Tanah Merah tahun 2026 yang berlangsung dengan penuh semangat pada hari ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dan kemeriahan bengkel ini. Pidato Generasi Madani, macam cikgu tahu, dia ada dua bahagian, tema bebas ataupun pidato wajib dan tema spontan. Maka di pentas ini saya titipkan sebuah pidato yang berbunyi, Atma Merdeka mengukir citra insan madani. Namun manusia kini semakin biadab. Sampah dan sisa makanan dibuang merata-rata yang menyebabkan tumpukan dan nombor sampah di mana-mana. Baiklah, bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang bengkel yang berlangsung pada hari ini, sekarang saya bersama penceramah kita, Tuan Omar. Apakah nasihat Tuan kepada murid yang ingin meningkatkan kemahiran berpidato? Okey, baik, terima kasih. Nasihat saya untuk semua murid yang ingin meningkatkan kemahiran berpidato, mereka perlu sentiasa gigih berlatih membetulkan intonasi, membetulkan gaya dan rajin membuat kajian-kajian untuk membantu mencari isi bagi pertandingan pusingan spontan supaya mereka boleh cemerlang bukan sahaja di bahagian pertama tetapi juga bahagian kedua pertandingan pidato. Sekarang saya bersama dengan peserta pidato dari SKTM 1. Siapakah nama saudari? Nama saya Nur Indah Semua binti Mawar. Adakah bengkel ini membantu meningkatkan keyakinan diri kamu? Ya, sangat membantu meningkatkan keyakinan diri saya. Terima kasih. Sama. Sekarang saya bersama guru pembimbing pidato dari SKTM 1. Bagaimanakah bengkel ini dapat membantu meningkatkan keyakinan murid dalam pengucapan awam? Okey, terima kasih diucapkan kepada adik Aimi. Bagi pandangan cikgu, bengkel ini dapat meningkatkan keyakinan murid dalam pengucapan awam kerana melalui pendedahan bengkel ini, murid-murid didedahkan dengan simulasi sebenar berpidato. Dengan berakhirnya Bengkel Pidato Apresiasi Generasi Madani Tingkat PPD Tanah Merah bagi tahun 2026 pada hari ini, diharapkan bengkel ini dapat melahirkan murid yang berani, berkeyakinan dan berketampilan dalam menyampaikan idea serta pandangan secara berkesan. Sekalipun penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang telah bekerjasama menjayakan bengkel ini. Terima kasih juga kepada para fasilitator, guru dan peserta telah memberikan komitmen sepanjang program berlangsung. Saya Nur Syazah Binti Sharman melaporkan untuk STK Channel dari Sekolah Untuk Dunia. Sekian, terima kasih. Bye.